Mantap. Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hanafi Muklas Channel, channel yang mengunboxing mainan-mainan yang mampu milik. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan jauh segala musibah yang tidak baik. Amin. Di video kali ini spesial sikit, aku akan unboxing combo action figure yang datang dalam keadaan baik, tidak pecah, tidak hilang, tidak koyak. Aku sangat-sangat happy. Dan seperti biasa guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini dari channel yang mengunboxing mainan-mainan yang pemilik. Dan link seller untuk action figure ni aku tak dekat description. Siapa-siapa yang berminat, tekan saja link tu, automatically akan ke seller yang menjual action figure ni. Mantap. Jangan lupa guys, follow juga akaun TikTok aku. Link akaun TikTok aku tak dekat description. Siapa yang follow aku, insyaAllah aku akan follow back. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang penting rasanya mantap, guris, menyegarkan. Okey geng, dalam tempoh 10 tahun aku koleksi mainan NECA Dutch ni adalah salah satu yang nak sangat koleksi lah untuk ada dalam koleksi aku. Dan Alhamdulillah lah aku hampir komplit dan pernah komplit untuk koleksi Dutch Ini adalah MISB, ini adalah counter Dutch. Kita boleh nampak ni gambar Dutch kat sini. Okey, ini penampakan belah depan dia. Ini sisi atas dia. Okey, ini sisi tepi. Ini penampakan untuk sisi bawah dia. Okey, ini penampakan untuk sisi belah tepi dia lagi. Dan last sekali ini adalah penampakan untuk sisi belakang dia lah. Kita boleh nampak. Okey, kat atasnya ada logo Predator. Yang anda lihat, dia timbul. So, ada gambar Dutch. Okey, lepas tu dia punya sinopsis pendek lah berkenaan dengan figure ni. Okey, sebab dia ada banyak version kan. Okey, nice, mantap. Okey guys, dan version kedua pula adalah NECA Toys Jungle Disguise Dutch. Ini version Dutch dia mandi lumpur lepas kena kejar dengan Jungle Hunter Predator, masuk dalam sungai. Jadi dia mandi lumpur lah. Okey, Jungle Disguise Dutch. Ini sisi atas dia. Nice. Ini sisi tepi. Okey, ini sisi bawah dia. Kemudian ini penampakan untuk sisi tepi dia juga. Dan last sekali adalah penampakan untuk sisi belakang dia lah. Kita boleh nampak ada Predator logo sini. Kita boleh gambar figure Dutch. Ni dia punya ayat kalimat dia punya sinopsis pendek lah. Okay, kalau nak baca boleh baca, tak ada masalah. Okay, nice, aku sangat suka. Ni kau semua kena collect lah kalau nak collect. Okay guys, masuk untuk kita unboxing dan kita tengok dengan lebih detail apa je kita dapat jika kita beli action figure. Okay guys, aku dah keluarkan ini yang akan kita dapat lah. Okay, ini untuk Jungle Encounter Dutch. Kau boleh nampak lah. Okay, nice, sangat cantik. Wow, mantap. Kita akan buka dan kita akan bahas nantilah dengan lebih detail. Okay, memang mantap guys, bau jengkol memang figure dah lama kan kat dalam kotak kan. Okay, dapat pula MISB. Mantap guys. Okay, bau jengkol. Okay, ini pula adalah Jungle Disguise Dutch. Ini special sikit sebab dia ada dua blister Satu blister untuk dia punya aksesori dia lah. Dan aku boleh katakan ini adalah Dutch paling banyak sekali dia punya senjata bila compare dengan Dutch yang lain. Okay, dia special dia macam kayu tau, sedangkan dia plastik. Dia punya painting dan sculpting nampak macam kayu. Memang dahsyat lah NECA. Okay, another level daripada zaman dia. Okay, kau boleh nampak Dutch dengan penuh lumpur-lumpur kat badan dia. Nampak ni, ada kesan-kesan tepek-tepek tanah, ada daun-daun, lumpur-lumpur kat seluar dia ni. Memang ada level punya figure lah pada zaman dia. Okay guys, aku akan keluarkan satu persatu dan kita akan sembang dengan penuh kelebatan tentang action figure yang aku unboxing. Okay guys, untuk senjata yang pertama kita dapat M16 dan grenade launcher. Dia combine sekali Okay, dapat dia punya bom sekali dah. Okay, dia punya tali ni yang getah PVC Dulu kita dapat dia punya pistol. Nice, mantap. Dia punya sculpting tu kecil kalau hilang memang nangis lah. Okay, jangan sampai hilang. Ketiga pula kita dapat dia punya pisau lah, pisau ikonik dia. Okay, memang mantap lah. Kalau komando mesti kena ada pisau kan. Mantap guys. Dia kecil je dia. Untuk aksesoris Jungle Disguise Dutch, kita dapat dia punya touch, dia punya oboe dia. Okay, ini memang dia buat lah. Okay, pakai kayu yang ada dekat hutan. Kedua kita dapat dia punya anak panah. Ini tajam kalau kena hati dapat 3 jenis Dan dia bahannya adalah plastik ABS. Okay, kita dapat dia punya spear grenade. Ini dia punya lembing bom lah. Okay, dia boleh campak ni, boleh meletup kena dekat Jungle Hunter. Okay,
Nice, sangat detail. Okey, untuk keempat pula dapat spear flash bomb. Ni kalau baling dekat jaga hantu pada mata lah, okey, macam stun gitulah. Okey, nice, aku sangat suka sculpting dia. Memang mantap. Kelima dapat dia punya spear. Ini spear ni dibuat pakai pisau tau depan ni. Depan ni pisau tadi tu diikat dekat batang kayu dan dililit lah pakai akar pokok. Okey, memang sangat suka, memang sangat nice, memang sangat mantap. Okey, dia sculpting padu. Okey, dah last sekali kita dapat dia punya bow. Kalau kau tengok kat dalam scene movie tu kan, dalam filem tu, dia buat bow ni pakai DIY bahan-bahan yang ada kat dalam hutan, kayu-kayu, akar-akar semua. Memang iconic scene lah tu. Aku sangat suka. Memang mantap. Okay guys, ni aku comparekan berdua NECA Toys Jungle Encounter Dutch dengan NECA Toys Jungle Disguise Dutch, supaya kita boleh nampak perbezaan dia macam mana bila dia diletakkan atau displaykan bersama. Okay, untuk ketinggian figure ni dalam 18 cm 1/10 scale. So mainan 7 inci lah untuk figure Dutch ni. Untuk sekali imbas, ini adalah NECA Toys Jungle Encounter Dutch ataupun dikenal sebagai Dutch singlet hitam. Okay, ini penampakan belakang ni lah, kau boleh nampak. Okay, mantap, memang detail guys. Typical NECA Toys lah, memang dia jual detail untuk figure dia. Okay, kita akan cek daripada artikulasi. Kepalanya boleh pusing 360, tak ada masalah. Boleh mendongak biasa dan tunduk. Okay, basic Okay, tangan dia boleh setinggi ini, tak boleh paksa lagi dan dia boleh pusing 360, tak ada masalah. Okay, bicep tak ada, tapi siku dia boleh pusing 360, tak ada masalah. Okay, dan dia boleh tekuk single joint saja. Pegang tangan ni pun ada artikulasi, mantap. Okay, basic tapi padu. Okay, daripada dadanya ada artikulasi, pinggangnya ada sedikit so dada dengan pinggang tu adalah. Okay, kaki dia boleh naik setinggi ini, cukup okey je. Dan paling penting tidak letoy, boleh kangkang, tak ada masalah, tak jatuh Okay, ke belakang terhalang sebab ada buntut dia ni. Okay, perut ni tak ada artikulasi. Daripada lututnya single joint, joint figure dulu-dulu lah, tapi boleh pusing, tak ada masalah. Ankle-nya ada artikulasi. Okay, dia tidaklah fleksibel tapi memang adalah. Okay, bukan boleh pacak, boleh pusing, semua boleh lah. Okay, nice. Okay, aku akan pasang dia punya senjata dia lah untuk letak dekat Dutch ni. Okay, pertama dia punya pisau dia, aku kena masukkan tepat-tepat nice, bagi dia fit. Lepas tu kedua ni dia punya pistol ni dekat pouch bag dia. Okay, masukkan ni pistol dia. Ini kalau hilang ni memang nangis lah. Okay, mana kau nak dapat. Okay, dan last sekali ini adalah dia punya M16 ni lah dengan dia punya grenade launcher. Okay, untuk version Jungle Encounter Dutch, memang macam ni dia punya pakaian, dia punya senjata ni dekat dalam filem, memang ikonik. Ini the gang, NECA Toys Jungle Disguise Dutch, ataupun dipanggil sebagai Dutch lumpur lah, mandi lumpur. Ini memang sangat-sangat handsome guys. Aku sangat suka dia punya sculpt dia. Ini sculpt dia paling win lah. Okay, untuk watak Major Allen Dutch nampak ada daun-daun tu, kesal lumpur dia, seluar dia kotor-kotor tu, dia macam licin-licin kan. Yelah, masuk lumpur kan. Okay, memang padu guys dia punya sculpt ni. Memang padu gila. Okay, cuba cek dia punya artikulasi. Kepalanya boleh pusing, tak ada masalah, sama macam tadi. Okay, boleh mendongak semua tu lah. Okay, nice, mantap. Tangan dia boleh naik setinggi ini, sama macam tadi juga. Dan dia boleh pusing 360, tak ada masalah. Dia punya siku dia boleh pusing dia single joint saja. Okay, boleh tekuk, tak ada masalah. Pegang tangannya sama juga, boleh pusing. Tak boleh fokus pula dia. Okay, boleh pusing. Okay, boleh tekuk juga sedikit, tapi jangan terlalu paksa lah, takut patah. Okay, dadanya ada artikulasi, sama macam tadi juga. Okay, dia pakai body yang sama pinggang pun sama juga. Okay, kakinya boleh ke depan, tak ada masalah, tapi setinggi ini sajalah, jangan dipaksa, takut patah. Okay, dia boleh kangkang, tak ada masalah dan tidak letoy. Nampak, boleh nampak dia punya joint dia. Okay, ke belakang tak boleh sebab ada buntut dia. Pehanya tak ada artikulasi, lutut dia single joint saja dan dia boleh pusing sebenarnya. Okay, sebab single joint, jangan dipaksa. Ankle dia macam biasalah. Okay, basic, dia boleh menegak, tak ada masalah, ke depan tak ada masalah. Okay, lepas tu kau boleh pusing juga, tak ada masalah. Okay, mantap. Okay geng, untuk bahagian senjata dia pula, aku nak sekalikan dengan dekat dia punya panah lah. Dia ada macam tempat untuk letak dia punya spear-spear, dia punya lembing tu. Kau masukkan je, tapi kena hati-hati sebab kalau kau masukkan ganas boleh patah. Okay, kau masukkan macam ni je. Okay, hati-hati, pelan-pelan. Okay, senang. Semua letak dekat dia punya panah.
Jadi tak ada yang missing ke, tak ada apa ke. So senang macam tu lah. Ni style aku lah. Aku tak suka pose-pose sangat. Aku nanti nak buat museum pose je. Okay, pelan-pelan. Ada sedikit ketat Maklum lah MISB kan. Okay, mantap guys. Lepas ni kau cangkukkan kat badan dia macam ni. Okay, ini dia punya oboh dia punya touch dia. Pegang macam ni. Kemudian dia punya lembing dia yang ada pisau tu. Ni pegang lah. Okay, kita buat dia punya skin macam kat dalam movie yang dia panggil jaga hunter tu. Okay, mantap. Ini dia guys, kita sandingkan berdua. Mak geng. Weh, lain macam. Ini lain macam geng. Okay, dari segi detail dan kualiti, aku boleh kasih 4.3/5 dan artikulasi 3/5. Okay, jadi geng, kalau kau tanya aku adakah worth it untuk koleksi NECA Dutch ni, aku boleh bagi 3 sebab kenapa ini sangat worth it. Yang pertama, ini adalah vintage. Ini adalah watak Major Allen Dutch. So memang sangat-sangat ikonik lah dalam dunia Predator. Siapa-siapa yang membesar dengan filem tu sangat tahu dan sangat faham kenapa watak ni sangat ikonik. Okay, dan kedua pula, ini adalah vintage item yang susah nak dapat. Kalau kau nak dapat pun atas kolektor, dan harganya bukan main-main. Dan ketiga pula adalah, ini adalah salah satunya watak yang ada banyak version yang mainan NECA pernah keluarkan. Okay, dalam satu filem tau. Dia bukan dalam filem 1, filem 2 tak. Ini satu filem aja ada lebih daripada 5 version untuk watak NECA Dutch ni saja. Okay, sangat ikonik dan harga dia semua tu memang tak masuk akal. Gang, itu adalah 3 sebab kenapa aku boleh katakan sangat worth it untuk koleksi NECA Dutch. Jadi geng, kalau anda adalah jenis kolektor yang sukakan artikulasi, NECA Toys bukanlah pilihan yang baik untuk anda. Anda boleh cuba ke SHF, ke Mafex ataupun ke Marvel Legends. Itu lebih menjanjikan lah. Tapi kalau untuk NECA Toys, dia lebih kepada sesebuah masterpiece, sebuah seni yang dikompreskan menjadi kecil dan menjadi bentuk action figure yang sangat-sangat cantik. Okay, dari segi sculpting dia pun mantap, dari segi painting dia pun bagus, kualiti dia. Jadi guys, jika ada pendapat, cadangan, info atau apa jua yang berkaitan, boleh tulis kat bahagian komen di bawah. Dan macam biasa geng, jangan lupa like, comment and share. Subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini daripada channel yang mengunboxing mainan-mainan yang pemilik. Dan link seller untuk action figure yang aku unboxing ni, aku tak dekat description. Siapa-siapa yang berminat, tekan saja link tu. Automatically akan ke seller yang menjual action figure yang aku unboxing ni. Stay calm, stay cool and stay positif. Dan jumpa lagi bersama dengan aku, Hanafi Muklas, di Hanafi Muklas Channel pada next content unboxing action figure yang pemilik di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye.